Syekh Muhammad, dia kata di antara apa yang diamalkan oleh ahli-ahli tarikat Naqsyabandi ni adalah cara mereka nak mendidik jiwa mereka. Cara tarbiyatun nafs, mendidik jiwa supaya jiwa tu ada khusyuk, ada tamakninah, ada rendah diri, ada rasa getar dengan Allah. Di antara cara tarbiyah mereka, tarbiyah adalah seperti mana yang dilakukan oleh seorang Syekh Sufi ini. Syekh Sufi ini bercerita ni, lalu diceritakan kepada kita oleh Syekh Muhammad dalam buku dia. Ini mengatakan seorang Syekh ni telah membawa satu plastik dengan dipenuhkan dengan kacang-kacang, kekacang, maknanya macam jenis kacang lah, dipenuhkan dalam bag plastik ni. Lalu Syekh tu pergi ke pasar. Dia berjumpa dengan budak-budak kecil. Dia kata, budak, ludah kat muka aku. Budak, kau ludah, aku bagi kau kacang. Budak ni sukalah, dapat benda free. Tui dia ludah kat muka Syekh tu. Syekh tu suka, dibagi kat dia kacang. Ya. Pergi jumpa budak lain kat pasar ni, ramailah budak-budak kan. Jumpa budak kedua, ketiga, disuruh ludah kat muka aku. Semua ni untuk tujuan dia apa? Supaya belajar rendah diri, belajar tawadhu', belajar memperhambakan diri dengan Allah. Dengan caranya suruh budak-budak ludah kat muka dia. Maka budak-budak tu tui, dia bagi kacang. Terima kasih. Akhirnya Syekh tu keluar daripada pasar dengan mukanya penuh dengan lendir-lendir ludah yang sedang meleleh-leleh daripada mukanya, tetapi dengan wajah yang ceria, kerana dia menyangka bahawa dia telah berjaya mempelajari cara merendahkan diri. Jadi Syekh Muhammad mengatakan, apakah ini cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara kita nak belajar tawaduk, cara kita nak belajar rendah diri, cara kita nak belajar tamakninah. Adakah dengan cara menghina diri, membiar orang meludah-ludah kat muka kita? Jelas ini satu cara yang sangat menyimpang daripada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah kata dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Memuliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Lalu kita menghinakan diri dengan sebegitu rupa. Apakah ini akhlak yang diajar oleh Rasulullah? Apakah ini tarbiyah yang diajar oleh Rasulullah? Kita insyaAllah sepakat mengatakan, siapakah yang paling rendah diri? Siapakah yang paling bertakwa? Siapakah yang paling hebat ibadah dia? Siapa? Maulana Sipulan Abdul Qadir Jailani, Maulana Wali Songo. Adakah itu? Tak. Kita insyaAllah kena semua sepakat, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah orang yang paling hebat daripada semua segi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qamar, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada pada akhlak yang paling hebat dari semua segi, bukan dari segi tawadhu' sahaja. Dan kita nak tegaskan bahawa Rasulullah juga adalah orang yang paling tawadhu'. Tapi persoalan kita, apakah gitu Rasulullah memperolehi, mentarbiahkan diri dia dengan sifat tawadhu'? Suruh para sahabat bagi dia, ludah muka aku. Adakah itu Rasulullah buat? Jawapan dia, tidak. Rasulullah tak pernah buat macam tu. Bagaimana dia belajar tawadhu'? Dengan mencontohi Rasulullah, dengan cara kita belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita amalkan sunnah Nabi dengan menghayatinya. Seperti mana ayat Al-Quran yang kita baca tadi, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan kita mengingati Allah, hati akan merasa tenang, hati akan merasa gentar, hati akan merasa tawadhu'. Ya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya yang patut kita amalkan. Kita bermunajat di tengah malam, apabila tak ada orang, kita buat qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa.
dengan penuh tawaduk, penuh ikhlas. Dengan meninggikan suara supaya jiran sebelah tahu kita tengah qiyamul lail, itu bukan ikhlas. Itu nak menunjuk-nunjuk. Itu yang kita nak kata. Dalam kita baca Al-Quran, dalam kita berzikir, dalam kita berdoa, sunnahnya adalah merendahkan bacaan. Tujuan dia banyak tujuan dia. Tujuan dia supaya lebih ikhlas. Tujuan dia supaya lebih khusyuk. Tujuan dia supaya lebih tamakninah. Tujuan dia supaya hati lebih menghayati apa yang sedang dibacakan. Ya?